pertama, iaitu persoalan Anwar Ibrahim. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, muslimin dan muslimat, baru ini saya bongkarkan, iaitu kita main ni, tapi tu yang saya nak cakap dengan Anwar Ibrahim, tapi dia pandai kali ni sebab sepatah dia tak jawab saya. Dia hantar setiausaha politik, dia pergi report, peguam dia pergi kan, dia tak, sebab dia tahu budak Cikgu Bat ni, dia buka satu, dia ada 7 lagi. Saya buka mula-mula yang pertama. Saya kata apa? Bil api dan bil air rumah Anwar Ibrahim, Kek Kajang tu, banglo mewah itu kan, nama Cino. Oh, lupa semua orang. Cikgu Bat, biasalah nama Cino kan. Kadang-kadang kita beli rumah nama bil api bil air tak tukar, saya senyum. Kan? Dihalau pula setiausaha politik nak Datuk Fauzi. Datuk Fauzi bekas timbalan ketua penerangan lagi kan, kawan semua tu. Kan? Disuruh orang budak ni pergi buat report. Nah, dia sendiri takut. Kan? Dia tak tahu apa kita ada. Dia suruh orang budak pergi report kan. Dia kata rumah ini bukan dibeli, dipajak. Satu negara lorak-loruk orang galak. Lorak-loruk orang galak. Sebab apa? Potai orang besok pajak. Dian orang besok pajak kan. Orang pajak kodai, orang pajak kilang, orang pajak ladang, orang bondo yang menguntungkan pajak. Rumah sampai 10 tahun. Kau nak bayar apa rumah hantu kutip tiket ke? Makna tak ada untung. Kau dah 10 tahun kau balik lah. Kan? Ini kau mada akal macam ni, patutlah mesti kau dengan jahanam negara. 10 tahun di rumah, okey baik. Maknanya telahan saya round pertama betul dia mengaku. Sebab kita ada geran. Pajakan tu saudara. Ni nak buka. Pajakan tu 10 tahun. Nama Tokek Cina. Tapi kena ingat Tokek Cina ni belum buka lagi siapa. Tokek Cina ni nanti semua akan terkejut. Li Kiantin ni saudara, nama owner rumah. Dia pindah. Saya fahamkan sejarah Anwar Ibrahim ni sikit ya. Kan? Sebab saya ni ahli parti. Kan? Majlis Pimpinan Tertinggi, ketua sampai di ketua bahagian Rambau, tapi saya tak jaga setakat parti, saya jaga ruang utama dalam rumah Anwar Ibrahim. Kena ingat. Kan? Dia ni 2000 ampere, dia dah 2000 cakap ni 9 lah kan, faham tak orang Salam ni? Kan? Saya kat Jerman, saya cakap ni 9 kan. Kalau orang Salam tak faham kan. 2004 dia jual rumah kat Setia Murni, ingat tak? Bukit Damansara. Lepas tu duit rumah tu dia belinya rumah di Bukit Segambut. Lepas tu dia dalam pada masa tu ada seorang toke taja pula rumah dekat Bukit Gasing. Sambil daripada tu ada seorang toke taja pula rumah tahun 2020 dia pindah di Kajang, Sungai Long Kajang, banglo mewah dia pindah. Dan kemudian sampai dia 2020 dia pindah. 2021 bila berlaku mula orang nak cari dokumen, dia dah mula panik. Jadi dia mula buat 2020 duduk rumah tu, 2021 kalau pajakan ni kena register pejabat tanah. Baru masuk registrar pejabat tanah. Dokumen tu semua ada. Kan? Saudara yang hormati sekalian, tahun 2021, lepas tu kita dedah, siapa Cina ni? Mana boleh seorang Perdana Menteri suka-suka, mana ada Perdana Menteri dalam dunia duduk rumah sewa? Tolong bagi tahu saya. Kan? Mana ada Perdana Menteri negeri Uganda pun duduk rumah sendiri tau. Tak ada dia duduk rumah sewa. Ini kan pula rumah pajak macam kemudian. Orang gelak saudara. Ini soal keselamatan, ini soal integriti. Bil api rumah Perdana Menteri nama Lim Kiantin. Kok bil api rumah Perdana Menteri nama saya letak bil api itu dekat tempat parking, tak payah bayar parking. Bil api Perdana Menteri rumah Tuan Keto dah tak sama dia dah kan. Mana banyak soal integriti akan terbangkit. Kan? Jadi bila kita sebut perkara tu, dia kata rumah ini rumah pajak. Tapi dia lupa saya ada satu rakaman ketika tahun 2023 bulan puasa minggu ketiga program ABIN dekat hotel tamu. Kita rakam Ustaz. Simpan rakaman tu. Bila simpan rakaman tu, dalam rakaman itu dia sebut apa? Dia telah menyebut saya telah menjual. Ni 2023. Bulan puasa ni, bulan April baru ni. Saya dah jual rumah di Bukit Segambut. Hasil dari penjualan rumah di Bukit Segambut, saya dah selesai bayar rumah di Kajang.
balance rumah di Kajang, balance itu 500,000, setengah juta, saya dermalah kepada sekolah tahfiz. Boleh tengok dalam Facebook saya naikkan sebiji sampai ini. Maknanya, berdasarkan sebelum pilihan raya, dia isytihar harta kan? Dia bangga dia isytihar harta, dia isytihar harta. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada tahun 31 Oktober 22, dia isytihar harta. Tahun milikan 2005, beli rumah di Bukit Segambut. Jual Bukit Damansara, dia beli rumah Bukit Segambut. Okey. Value semasa rumah tersebut ialah 9 juta. Ada dia value. Itu tak apalah. Dia value 9 juta. Okey. Lepas tu dia bagi tahu 2023, tahun 2020 dia pindahlah. Dia kata dia pajak mula tahun 2020. Saudara, dia jual rumah, dia cakap saya baru jual rumah ini dan saya selesaikan rumah di Kajang. Ini toke Cina mana bagi kau duduk saja 20, 20, 20, 21, 20 sampai 20, 23 baru kau nak bayar rumah Kajang. Toke mana bagi kau duduk saja ni? Terus lagi kan, kita 3 bulan tak bayar kereta, selubung letak belakang rumah. Dia rumah besar, 3 tahun tak bayar. Itu satu. 9 juta. Dia kata dia baru jual. Katalah Perdana Menteri kita tak pandai, Menteri Kewangan kita tak cerdik, akhir dia jual rumah under value. Atau under value, rumah 9 juta. Dia isytihar ni, bukan saya, dia isytihar 9 juta. Dia jual lah 8 juta. Tapi ni soalan matematik ni ya, kena cakap sikit kepala. Siapa suruh panggil cikgu berbicara? Rumah nilai 9 juta, jual 8 juta, ada balance 500,000. Makna dia jual berapa? 750. 750. Dia ada balance, jadi jual 750. Habis dia bayar rumah Kajang. Kau pajak. Sampai 7 juta kau pajak. Cerdik kau tidak, saudara kau tidak kau ni. Hisap gam ke hisap potong. Dan surau cakap ini, lain macam tu. Tapi itulah hakikatnya. Perdana Menteri kita. Cerdik ke tak cerdik? Dia kantoi. Kantoi demi kantoi. Itu belum lagi saya cerita. Paling menarik. Di Port Dickson, dia jadi ahli parlimen pada Port Dickson. Tak sampai sekedap dia. Dalam laporan harta dia, tahun 2022, mendapat tanah di Mukim Pasir Panjang Port Dickson pada tahun 2022 bernilai 1 juta yang dibayar secara tunai hasil daripada penjualan rumah setia murni Bukit Damansara. Bukit Damansara tadi tahun 2004 sampai 2022 dia nyimpan duit. Handal kan? Pandai dia kan? Tak ada manusia buat rekod kewangan yang tu dah. Dia seorang kan? Dalam pada masa tu, lebih menarik, dalam report saya susun semua tu. Saya kata, tahun 2014, ingat tak? Kak Wan menangis, lebih dia tak kontak. Saya tak ada duit sampai rumah saya gadai. Saya rakam tu, simpan tu. Rumah rumah segambut saya terpaksa gadaikan untuk deposit pilihan raya calon-calon keadilan. Kan? Mana datang 1 juta ni? Beli tanah pula kat bini daripada tahun 2004 kau simpan. Saudara, ni masalah laki dengan bini sama naik menipu. Sama naik menipu. Dia yang sebenar dia tak perasan dia dah menipu. Dan ini jenis main sedap gigi bercakap. Saudara yang semati sekalian, berpusing macam ni ketol masuk ini ya, baru rumah ni kan. Berpusing macam ni dah comel kan. Lepas tu masuk abad keto, saya sebut 2 biji keto mewah ni banyak kan. Kalau ikutkan betul suami dan isteri ni saudara, keto tak ada kenderaan. Okey, adalah tahun 2017 beli 29,000 Myvi, daftar nama dia. Yamaha Legenda 2021 beli 5,300. Yamaha Legenda tu akak tahu tak bro? Motosikal. Nama didaftarkan Wan Azizah Wan Ismail. Itu je. Kereta mewah lain ni tak ada. Kita pun tekan masuk satu-satu kita cari. BEM 1, BMW yang dia bawa baru itu kan Bulu Gilir. Nama pengarah hartanah yang dapat lantikan pengarah hartanah Selangor. Orang kaya tidak bersama-sama kita. Tan Sri tidak bersama kita. Tauke-tauke tidak bersama dengan kita. Ini parti derita rakyat. Tapi kita nak kau toke bagi.
Rumah kau nama Tokyo Cino, kan? Habis helikopter orang taja, kan? Ni parti derita rakyat cap belah mana ni, kan? Jadi saudara-saudari yang saya mati sekalian, itu BEM 1 tu, okey, dia dapat, okey. Satu lagi kita cari, kereta ni daftar nama Yayasan Aman. Ini sama lah macam anak murid ni Zahid. Kan? Zahid ni kan salah guna duit Yayasan Akal Budi, Akal Panjang, kan? Jadi, Yayasan Aman ni buat ni dulu janji apa? Nak nolong orang susah. Nama asal Yayasan Aman ni daripada Pulau Aman. Dulu Pulau Aman ni dalam Parlimen Pematang Pauh. Pulau Jogja, kalau lintih jambatan tu kan, belah kiri lah menuju ke Pulau Pinang, lagi itu satu nama Pulau Jogja. Yang marin orang Pulau Jogja kan. Satu lagi Pulau Aman, nelayan Melayu susah. Itu nama asal Yayasan Aman. Okey, baik. Noor Ibrahim tubuh. Wan Azizah menjaga orang sekarang, pengurusi. Nama kereta Jaguar yang Noor Ibrahim bawa ke Lulung Kelalang tu, nama Yayasan Aman. Kita tekan dia, takkanlah sebuah yayasan untuk orang miskin digunakan untuk beli kereta. Saya saman Cikgu Bat nanti, kata lawyer Saiful Izham Ramli. Saya pun terdiam ke tak, sebab data pun dapat cukup lagi kan. Diam sekejap. Lepas tu dia tambah lagi, kereta ini adalah sedekah daripada orang kepada Yayasan Aman. Terdiam saya. Yayasan Aman ni kan nak bantu orang miskin. Kalau orang sedekah boreh, masuk akal saya. Orang sedekah susu, masuk akal saya. Orang sedekah tanah, sedekah bangunan, sedekah van mayat pun saya faham. Kan? Tolonglah orang susah meninggal ni kan, van mayat dibagi. Ini bagi kereta mewah, Jaguar, nama yayasan, sedekah dek orang kaya. Kau ni nak menipu siapa ni? Kau ingat orang tak pergi sekolah tu? Saudara-saudari yang saya mati sekalian, bila kita dedah benda ni semua, dia dah terperangkap. Dan dia buat report polis, saya buat report polis atas dia. Ya had itu saya buat report polis atas dia. Kan? Jadi bila saya dah buat report polis tu, saudara, kan? Dia dah comel-comel, dah semua dah terkantoi, saya dah keluarkan dah. Ni ramai-ramai ni, kalau buka semua ada Facebook. Cik ada Facebook tak? Ada Facebook kan? Mak saya ada Facebook tak? Kalau cik ada Facebook. Mak saya, bila kita kadang-kadang mula-mula Ustaz kan, balik-balik tiba-tiba dia tunjuk lah ubek ni kan. Ni ubek ni elok ni. Kata, manalah mak tahu. Mana mama, saya panggil dia mama. Mana mama tahu ubek ni? Tengok kat Facebook. Kata lah sudah. Kan? Kita pun mula bahasa pun sopan santun nak Facebook. Sebab mak saya follow Facebook saya. Kan? Kalau CPD marah tak apa dah. Kalau mak saya marah, berhenti dia nanti kan. Balik cerita tadi kan. Apa nama, kat mana cerita tadi? Jaguar. Okey, saya siapa yang ada Facebook, follow Facebook saya. Sebab sepanjang kempen pilihan raya ni ada hadiah-hadiah yang mendebarkan lagi. So khabar tak dapat carry semua tu dah. Kan? Facebook saya Cikgu Bat Original, CHEGUBARD jarak original. Orang tanya mana datang lah original lah, ada Cikgu Bat lokal dah kan. Tak, sebab yang lain tu dah kena padam. Cikgu Bat 1, Cikgu Bat 7, Cikgu Bat 8 habis semua kena padam. Buat Cikgu Bat original. Jadi cari follow. Okay, balik kepada cerita ni. Setelah kita dedahkan semua, dia dah jadi comel. Malam tu dipanggil lawyer semua. Hari Ahad saya buat report, hari Ahad malam berhimpun lawyer. Kita pun daripada porak tu ada tukang bagi tahu kan. Dia telefon, "Osah kau ni Cikgu Bat nyusahkan orang sebab kau tiap-tiap malam kena gumpu Mak Noor Ibrahim nak menganalisis isu berbagai kan." Jadi kita tahu lah dia gumpu kan. Okey, bila ni hari Isnin pagi, Isnin tengah hari, Azam Baki, ketua SPRM ni, kan tu pun ada cerita tu dengan saya tu. Sebab adik ipar nak jadi bakal Menteri Besar Negeri Sembilan. Tapi saya janji takat bakar tu lah dia dapat kan. Bakal Menteri Besar Negeri Sembilan, Azam Baki, dia boleh keluar kenyataan, keluar Malaysia kini. Kita tak menerima lagi laporan daripada Cikgu Bat berkenaan dengan harta rumah Anwar Ibrahim. Keluar Malaysia kini. Saya pun jadi confused. Saya telefon kawan saya. Hari tu kita hantar report SPRM ke Balai Bomba. SPRM kata kan. Yuk kita pergi SPRM. SPRM. Ni pula dia khabar kita tak hantar lah ni. Pagi tadi saya pergi hantar. Saya bawa lagi dengan budak rakam video apa semua. Supaya bukan takut dia menipu. Takut saya tak sedar.
Saya tahu pergi lak perhilitan ke, pejabat rela ke, hospital besar ke kan. Lapu terpisah SPRM. Ni dapat nombor report apa semua ada dan kita nak tengok dia jawab. Memang menggelupu kali ni. Saudara, memang saya tahu takkan ada tindakan, tapi saya nak buktikan depan rakyat, saya nak buktikan depan orang keadilan, saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat UMNO, Anwar Ibrahim ini ialah memang penipu yang paling penipu sekali. Tak pernah saya jumpa manusia boleh menipu sebegini rupa. Faham tidak? Faham tak? Selesai tajuk pertama kuliah kita malam ini. Masuk tajuk kedua. Saya ni saudara, tengok dia macam ni. Tapi polis dah hantar 3 kali notis 111 daripada Bukit Aman. Punca saya apa? Punca saya berucap dekat Pekalan Cepa dengan Timbalan Menteri Besar Kelantan. Dengan Ustaz Mazuk, Timbalan Ustaz Deris. Malam tu kat Pekalan Cepa saya berucap. Saya sebut mudah sebab apa? Anwar Ibrahim ini isu kedaulatan. Dalam negara bernama Malaysia, Perdana Menteri kita berdiri kat Lumpur. Sebelah Joko Widodo, Presiden Indonesia. Dia boleh lafaz terang-terang tak? Dia bagi tahu saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Instruksi, akak tahulah biasa tengok sinetron kan. Maksud I'm been instruct. Saya diagahkan. Kau ni Perdana Menteri Pakistan mati kena tembak kau dah. Ini isu kedaulatan. Bagaimana kamu Perdana Menteri negara berdaulat, kamu boleh memperakui kamu diarahkan. Satu, kedua. Dia khabar, okey dah, kita dah selesai tadi tanda tangan masalah 18 tahun pertikaian Malaysia dan Indonesia selesai. Pertikaian 18 tahun. Sekarang ni zaman mudah. Google Malaysia Indonesia krisis 18 tahun. Keluar ambalan. Blok 6 dan blok 7. Di situlah 18 tahun sepanjangnya kapal tentera kita berperang. Kapal tentera kita dah berdepan buka senjata tinggal tak bertembak. Kapal tentera kita berlanggar dah saudara. Dah berlanggar pun dengan kapal Indonesia. Ada satu lagi krisis lagi lama semenjak 1963 iaitu krisis sempadan darat di Pulau Sebatik nama dia. Menganjung daripada Tawau itu ada sebuah pulau. Kan Pulau Sebatik namanya. Itu sempadan darat tak selesai. Bila dia kata 18 tahun selesai, maknanya ambalan. Jokowi balik, media Malaysia senyap, sonok satu patah tak bercakap. Media Indonesia macam menang Piala Dunia. Piala Dunia tu menang. Catat CNN Indonesia mengeluarkan laporan, melaporkan ambalan mempunyai 1.9 trilion simpanan minyak. Oh, kita kata ni melampau. Maka kawan-kawan kita dalam parlimen tu bertanyalah kat Anwar Ibrahim, kan? Saya tak dapat masuk parlimen. Kalau saya masuk parlimen, saya tanya, saya locot dengan kasut sekali, kan? Tapi saya tak masuk, kawan yang masuk ni lah bertanya. Oh, dia sombong dalam parlimen. Dengan Tok Taki lah. Ada sombong. Dia kata, oh pakar-pakar mana? Dia kata, bukan semua selesai. Sempadan darat tak selesai. Kita tanya, apa yang kau selesai? Tak. Dia cakap yang dia tak selesai. Sempadan darat tak selesai. Pulau Sebatik tak selesai. Kan? Dalam live TV3 semua keluar. Saudara, sempadan darat tak selesai. Okey, tak apa. Saya akhirnya bila naik kat Pekalan Cepa, saya petikai. Dan saya meragui. Saya bagi tahu, saya bukan orang lain dalam gerakan, dalam keluarga Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu bahawa 2013, sebelum pilihan raya, Jokowi siap datang sini. Kerana apa? Antara bendanya ialah kerana Anwar ni kerja dia dekat Indonesia, ada rakaman Jakarta. Resip Jakarta dah tanda tangan, dah terakam. Kerana itu, bukan Jokowi, minta maaf, Yusof Kala ketika itu timbalan presiden. Saya sambut di Kompleks Bunga Raya. Dia cakap dengan Ibrahim, jangan tekan sangat cikgu Bat, keluar banyak nanti. Saya sambut. Jadi adakah, saya risau, 18 tahun kita berunding tak dapat, tiba-tiba 3-4 bulan dia berunding, selesai. Adakah Indonesia sedang ugut dia menggunakan sesuatu yang dirakam di Jakarta? Oh, 9 Ustaz report polis, 9 report polis. Ketua Pemuda Penang pun report polis apa semua kan. Polis pun panggil saya.
Saya, itu satu bab. Polisnya satu bab. Tapi saya balik kepada itu. Tapi akhirnya 2 hari selepas itu, baru 9 hari selepas perjanjian, barulah siapa dia? Kementerian Luar Negara keluar kenyataan rasmi. Ingat, yang dia keluar siap gambar laut dilukis itu semua kan. Tapi tak ada peta. Dia mengajar kita 12 batu nautika. Dia kata 12 batu nautika telah diselesaikan. Perjanjian itu tidak menyelesaikan ambalan. Kerana ambalan jauh daripada 12 batu nautika. Jadi perjanjian itu hanya selesai 12 batu nautika. Lagi saya pening kepala. Macam mana saya tak pening kepala? Kak, Noor Ibrahim dalam parlimen. Bang, Noor Ibrahim dalam parlimen. Dia cakap apa? Sempadan darat Pulau Sebatik tak selesai. Betul? Kalau darat tak selesai, 12 batu nautika ni kira kat mana? Darat atas tanah tak selesai. 12 batu nautika ni kau kira kat laut ni daripada mana? Saya mula faham macam mana Poning duduk dalam kerajaan Noor Ibrahim, saudara. Kan? Saudara yang seperti sekalian, polis hantar saya 3 dah notis. Kerana saya kata saya tak nak pergi. Kenapa saya tak nak pergi? Saya ada alasan. Hari tu, apa namanya ni, kes Untold Story. Saya buatkan video Untold Story. Sebab lambik sangat filem tu tak laku. Jadi saya tolong buatkan klip promosi kan. Bukan apa, saya masukkan lah Lokman Adam cakap Noor Ibrahim punya kojo apa semua tu. Jadilah Untold Story. Jangan lupa di bawah agama yang terdekat. Saya kata kan. Saya tweet. Saya tag Noor Ibrahim. Noor Ibrahim, saya tag sekali. Kan. Sana dia report polis. Polis telefon. Saya kata dengan polis Bukit Aman. Okey baik. Ini kali terakhir. Kamu panggil, saya pergi. Sebab apa? Polis ada hutang dengan saya. Polis, PDRM ada hutang dengan saya. Bulan Februari tahun ni, bulan Februari, saya telah mendedahkan Jom ke Gereja. Jom ke Gereja ni program yang dibiayai guna duit Kementerian Belia dan Sukan oleh Hanayo yang dilaksanakan bukan NGO, agensi berdaftar di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jom ke Gereja ni salahnya apa? Iklan dalam bahasa Melayu. Kalau iklan tu boleh keluar dekat saya, maka iklan di internet ni saudara, kat internet ni, dia siapa yang biasa main advert internet ni, dia ada sasaran. Kok kat saya keluar, kat saya keluar, maknanya semua budak Melayu keluar tak? Keluar ke tidak? Keluar. Jom ke gereja, mengajak mengenal agama Kristian. Saya dedah, saya kata tak betul. Berdasarkan pertama, ini salah guna kuasa. Sebab apa? Walaupun memang Hanayo ni menulis buku, memang Hanayo ni pejuang evangelis Kristian yang ketika dia jadi menteri hari itu, dia bagi bajet kepada NGO yang dah diharamkan oleh Mufti Selangor. Dah warta pun. Apa nama NGO itu? Sister in Islam. Sister in Islam. Dia bagi, dia buat majlis. Sister in Islam ni sahaja, pengasas Aminah Wadud, Negro Amerika, mengajar kat UIA. Balik daripada UIA, tak tahu tak dia terjumpa yakin ke apa kat sini. Dia balik ke Amerika, dia bawa satu faham. Allah Maha Adil. Betul tak? Betul lah, Allah Maha Adil. Oleh kerana Allah ini Maha Adil, maka adakah Allah boleh membezakan antara lelaki dan wanita? Kita semua ada hak. Oh, bagus. Kita Islam ni apa? Kumpul duit, bantu gelandangan. Kumpul duit, bantu ibu tinggal, ibu tunggal. Bantu anak yatim, bantu. Bagus, Aminah Wadud. Dalam pada masa tu dia bawa apa? Kerana tak membezakan tu, mehlah saya baca kutubah semayang jemaat. Dia jadi imam. Ya betul. Bang, dia tak ada cerita lah. Dia jadi imam. Dia kerana dia kata tak kalah menyembah Tuhan dengan orang dengan nafsu kan. Maka bolehlah lelaki perempuan bersolang-solang. Ini fahaman dia. Kita haramkan. Kita haramkan sistem Islam di Malaysia. Tapi Hanayo dalam Menteri Kebajikan Wanita, dia ambil duit dia bagi. Sebab apa? Dia tulis sebuah buku, The Journey of Hanayo. Memang cita-cita dia menjadikan negara ini negara Kristian. Betul itu, tapi dia salah guna kuasa. Duit Kementerian Belia dan Sukan itu sebab taraf sukan negara sekarang ni paling hina, paling teruk di Sukan C. Sebab apa? Sebab Hanayo, duit ni pergi ke tempat-tempat tak tahu arah. Akhir saya dedah. Kedua kan apa? Datuk nenek kita dulu, betul perlembagaan yang orang putih tulis. Datuk nenek kita tekan supaya dia faham
Masa depan ini cabaran bagi anak cucu di akidah. Artikel 11, agama Islam, agama persekutuan. Semua agama boleh diamal. Kau nak semayang, kek gereja ke, kek kuil ke, kek topekong ke, pagi, petang, siang, malam, hak engkau dilindungi. Kita tak boleh ganggu undang-undang. Tapi sebarang usaha untuk mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam adalah jenayah. Tutup, lepas. Kan itu kalau kau tak suka, kau boleh pindah perlembagaan. Selagi kau tak pindah perlembagaan, kau salah. Kita buat report. Kita buat pendedahan. Dia buat report atas saya. Saya buat report atas dia. Report atas saya, OCPD. Tadi OCPD keluar TV3. Wah, OCPD Sentul. Yang kebetulan OCPD Sentul bukan Islam, bukan Melayu, Cina. Keluar. Dia kata apa? Koran daripada apa namanya ni, fitnah yang dibuat oleh Cikgu Bat. Keluar lagi, koran ni. Saya kata, saya telefon OCPD Sentul. Saya cakap dengan dia, bila saya fitnah? Kamu dah siasat? Belum siasat. Habis, kamu dah panggil aku. Besok tu saya terus pergi. Saya pergi, barulah tegeh-tegeh Hanayo nak pergi. Saya bagi syarah kelas perlembagaan 101. Kan? Ramai polis sekali, SPSP semua mencatat pada hari tersebut. Sampai hari ini tak ada tindakan. Laporan polis Hanayo ke atas saya. Laporan polis saya ke atas Hanayo, dia bagi kepada IO, orang India, agama pun tak tahu. Mungkin kebetulan atau suratan, wallahu alam. Tapi bila saya nak pergi, saya telefon Inspektor India, cikgu, ini kes Bukit Aman dah ambil lah. Jadi, cikgu tunggulah Bukit Aman. Sampai sekarang Bukit Aman hutang nak ambil laporan saya. Kerana kalau saya bagi laporan, saya bagi segala bukti, saudara Hanayo bahkan bukan saja hilang jawatan menteri, dia boleh mengengkok dalam penjara kerana biadab ni. Polis tak siasat. Kenapa? Ini arahan lah ni. Arahan atas. Polis tak salah. Arahan atas. Mereka hutang. Mereka nak ugut saya. Kamu kena bagi kenyataan pasal tadi ucapan saya kat Pekalan Cepa. Saya kata dengan polis, kamu tangkap pun saya, kamu takkan dapat kenyataan saya dekat pasal Pekalan Cepa selagi kamu tak selesaikan isu Hanayo. Saya sebut 39 kali. Saya tidur lekot 2 bulan kalau dijumlahkan hari dia. Kerana insan bernama, manusia bernama Anwar Ibrahim. Kalau kali ke-40 saya masuk hanya kerana mempertahankan akidah anak bangsa, saya puas hati. Saya tak takut.